So kadang-kadang kita ni terlalu tertipu dengan idea bahawa aku ni mak, aku tahu semua. Aku ni bapa, aku always tahu apa nak buat. Sampai kita tak sedar, reaksi kita sebenarnya datang dari perspektif ego yang rupanya ada impak besar kepada emosi dan mental anak. Dalam masyarakat kan, kita biasa dengar orang kata, kena rotan sikit anak ni kan. Kena pukul anak tu. Baru diorang ni dengar cakap. Kena tunjuk dekat anak yang kita ni berkuasa. Kena keras sikit dengan anak kan. Barulah anak ni reti hormat dan sebagainya kan. Tapi betul ke macam tu? Adakah agama pun menganjurkan begitu? Dan adakah akhlak Nabi Muhammad SAW pun menunjukkan pendekatan sebegitu? Adakah reaksi kita pada anak selama ni dengan menjeritnya, tengkingnya, maki, marah-marah, pukul, cubit, membebel, adakah reaksi-reaksi macam tu benar-benar membina perkembangan anak atau sebenarnya menghancurkan fitrah anak tu dan menanam sesuatu yang negatif yang mungkin anak itu akan bawa sampai dewasa?